Kita semua ni banyak tau kena temberang. Rupa-rupanya ramai orang belum dapat makan madu asli yang sebenar rupanya. Kita semua banyak kena TIPU dengan penjual madu. Korang tahu tak, kajian mengatakan hampir 90% madu di pasaran adalah tiruan. Dicampur dengan gula putih, dibuat likat dan kenyal. Langsung tak ada khasiat. Sedangkan madu asli sifatnya cair, ringan dan penuh antioksidan. Madu tiruan sekadar manis. Madu asli ubat Allah sebut dalam Al-Quran. Hari ini saya nak kenalkan pada anda madu tualang emas, raja segala madu. Terus dari hutan Malaysia. Nak dapatkan? Kena masuk hutan. Panjat pokok 200 kaki, bermalam seminggu. Sebab itu nilainya mahal. Sebab ini bukan madu yang biasa-biasa. Khasiatnya, buang toksin, baik untuk paru-paru, batuk, thyroid, kencing manis, tenaga batin dan insyaAllah bantu pulihkan kesihatan anda dari cucuk pitching COVID-19 sebelum ni. Harga setengah kilo RM140, sekilo RM250, tapi saya berani bagi jaminan wang anda akan dikembalikan. Cubalah kalau tak rasa kesan, tak sembuh bila makan madu ini. Duit anda saya akan pulangkan. Jadi klik link di bawah sekarang, jangan tunggu lagi, stok sangat terhad, lagipun tengah ada potongan harga. Mana tahu ada rezeki korang, rebut peluang ini sebelum habis. Madu tualang emas, ubat dari Allah, raja segala madu. Tekan link di bawah untuk dapatkan madu ini. Assalamualaikum.